testing. Lama tak pakai, lama tak record Hari ni kita nak pergi makan tofu ni lapangan tofu. So kita pergi test first time lah pakai helmet ni dengan motor ni. Baru dia naik motor lain. Okay, let's go. Okay, mana kita on the way pergi tofu bagan lah. Kita on the way pergi tofu bagan. Breakfast lah. Pak hari ni tak makan pori. Tu kita nak pergi tofu bagan saat makan. Raja Ronda hari ni cuti 6 hari kerja. Ya kan 6 hari kerja bro. Penat. Pulang saat kita testing kamera, helmet kamera dengan motor ni tengok. Ni first time lah. Sebab belum ni tak bisa try dengan motor ni. Oh view. Tadi hujan. Oh. Jam yang hangit tau ni yang. Oh. Campur hangit kat pun depan tu. Tu ya. Ada. Mana ada hangit mana ni? Hangit ah? Tuju. Ni kita. Kita tuju. Lah mak tu lah. Mahal ya. What a balawan. Hijau. Gosok. Alright, kita dah sampai yang tofu bagan. Kok dah kok kan? Tak ada tu. Kok. Boleh yang. Lihat ni. Tak. Kali ni tak dapat daging no. Wah, mewah. Itu buah penutup. Okay, ni dia tofu bagan. Buat dating tu lah. Campur. Okay, makan dulu. Okay, kita dah siap makan lah. Muka bini merah menyala. Merah-merah buat apa marah? Nak cendol pula. Apa merah ni nak cendol. Okay, kita dah siap makan lah. Sebelum ni kita pergi meronda selalu. Meronda mana tak tahu. Weh, saya pilih hujan mau. Oh. Ni orang panggil tembok. Tembok bagan.
Jalan Pulau Pinang. Dah pertama-tama lah. Awak tahu Jan? Ini macam ni tu apa ni? Apa? Fringy Beach ya yang? Kalau usah Fringy Beach tu. Tu arak jangan hujan lah. Tapi tengok cerah tu kan tu. Allah bang, sikit bang. Nak kena isi minyak sikit Fuh dah mak. Oh dah tu. Komentar. Ni lama ni dah ha. Lama? Di Pulau Tukui. Haa. Jalan nak ke ni apa nama? Sulaiman Akrakan. Rafi lah. Okay, kita isi minyak dulu. Terus nak sampai. Okay, kita dah settle isi minyak. So, kita sambung pergi Fringy Beach. Fringy Bay lah. Bay lah? Entahlah. Mati nak, mati. Welcome to Penang. Oh, Sana. mampus. Okay, kita buat illegal sikit. Nak. Itu lagi lekat tu. Woi. Depa buat pagak lain tau. Ada orang beli apa benda ni? Oh shit. Oh, gadget bro. Dah corner bro, corner. What up? View bro, view. Jam di mana-mana bro. Alright, kita dah sampai di mana yang? Di mana? Orang Penang kata Fringy Bay. Fringy Bay. Okay, kita buat nama tengok lama tak main. Itu tak siap je kita main tu. Okay gang, kita dah sampai Fringy Bay ke Beach? Beach tu lah, Beach. Tu lah ni kita tunjuk saya. Ni kita bawa bunyi jalan. Siap ni kita tukar kat rumah. Business sehingga Sabtu. Dalam jam yang sama, di waktu yang sama. Okey, dekat-dekat. Okey, kita temu balik noh. Oh, view. Ni ayak tadi mandi, rombok tu. Kalau dia pergi mandi. Air dia lagi.
Oh, botol tak pala. Bakar kening-kening dah kening tak. Okey. Jadi. Nangis lah. Apa lagi tu? Aku panas. Apa panas apa? Jalan-jalan pantai lah. Walaupun gelap nak mampoi. Gelap masa depan kita. Oh, fun bro. Ni dekat Bukit ke mana? Okey. Dah settle dah. Tengok sunset. Itulah ni kita on the way pergi cari makan Zat. Ni orang mengibar ni ah. Fringy walk ah. Ayang. Ni apa dia? Oh. Apa fair? Fun fair. Oh. Siap dah hari tu duk. Cuci duit. Nah, Fringy Hotel. Oh, dia nak kaya sikit dah sini ah. Hari tu kita main dulu bila tahun lepas ah. Kita main. Mati je. Tak ada apa sangat pun. Ada kapet. Okey lah. Bayar sikit balik lah. Tapi tak semayah dulu lah no. Dulu sini ke? Sini ke lu? Jam tak ada hari mah. Tetep pecah kepala. Tarik Malaysia dah ah. Mana ya? Petronas punya. Okey, yang mana yang bertanya tu? Ada yang tanya ni motor apa? Ni motor dia Yamaha MT-07. Ada tu yang bertanya, motor apa ni bang? Saya dah tengok banyak kali dah, tapi saya tak tahu abang sahabat motor apa. Gitulah. Pada awal video ni MT Power 25 lah. Tak ada abang MT 15 ni. Betul ya? Ada 07 malah satu ni. 09 malah satu bang bohong ah. Dah 17 je lah. Dia shock sikit lah dia. Laju kan. Okay. Tu pergi makan Zat kedai. Apa nama order kedai ni? Dulu ni kami bisa main makan. Tapi tak tahu nama kedai apa. Nama kedai tak tahu. Ramai tu. Boleh yuk. Parking apa ni? Kedai penuh. Apa yang makan habis lah? So kita ambil option, kita belah tu lah. Merah lagi bro. Santai lah. VP 7916. This is Penang bro. Ni pada moyang tempat ni. Geni apa? Geni Bay. Tu dia. Just now. And now Geni Bay. Okay ni Padang Kota. Padang Kota. Today. Susah. Not landing yet. Cruise don't have ah. Ini cruise tak ada lah. Hari tak rekod dia ada pula. Boleh pergi tepi kot. Jam. GS yang sebenar. GS. Mah. Okay, lalu ni kita on the way balik pergi Seberang balik.
kita nak pergi makan kedai kat Balas Batas lah. Sebab kedai tak sat. Kita balik mainland balik. Kedai tak sat dia terlalu ramai orang sangat. So dia tak tahu. Dia tak tahu sama ada nasi tu cukup ke tak. Lauk pun dia tak kasi. Cuma ayam dah habis dah. Aku dengan bini aku selalu makan, memang aku dah ambil dia lauk ayam dia. Tapi dah lauk ayam pun habis dah. Dah kecewa lah sikit tu. So tinggal ingat nak ambil ikan lah. Lepas tu sekali dia abang nasi pun tak tahu lagi cukup ke tak. Kecewa tu double kill. Okay, next time main lain lah. So kita balik kok jabatan balik lah. Sebab kalau kok ferry aku lambat balik lah. So tak apa. So kita layan je lah jabatan. Okay, hari ni kita ikut belakang GS. Handsome betul ni, handsome. Ni lah jabatan pertama ya. Ni jalan balik. Kita dah sambung balik dah. Alright, kita dah sampai Bertam. Baru turun je pada exit tu Bertam. Pergi makan ya? Pergi makan lah? Okay. Alright. Okay, mari ya. Mari kita. Okay, tu dah sampai dah kedai dah. Alfina Cafe. Alfinia kat Alfina. Okay, kita sambung balik no. Okay. Few moments later. Okay, kita dah settle makan. Tadi sampai lupa nak record. Okay, jadinya berakhirlah ride. Berakhirlah ride pada hari ini. Ride santai bersama dengan bini. Okay, so kembali rutin seperti biasa. So next time kita ada ride, kita record lain no. Okay. Kalau ada ride tu maka adalah video, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.